Ramai orang fikir emas hanya lindungi nilai duit. Tapi sebenarnya emas juga lindungi emosi kita. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Emas bukan sekadar simpanan. Ia beri rasa tenang bila berlaku kecemasan, inflasi atau kos tak dijangka berlaku. Ada aset, hati pun lebih stabil. Masalahnya, ramai simpan duit tunai sahaja. Bila diuji, duit cepat habis, tekanan naik, emosi terganggu. Solusinya mudah. Simpan emas secara konsisten. Tak perlu besar, sedikit tapi berterusan. Itu yang selamatkan kita. Setiap hari tangguh, risiko makin besar. Yang mula awal lebih tenang bila diuji. Yang tunggu biasanya menyesal. Kalau anda dah sedar hari ini, jangan tunggu esok. Ambil satu langkah kecil, mula simpan emas sekarang. Ingat pesan mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafie. Orang berjaya bukan yang paling tahu, tapi yang paling cepat bertindak. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, tuan-puan boleh refer pin video saya. Saya akan bantu anda dari A sampai Z. Jumpa anda di video seterusnya.